Surah Al-Baqarah ayat 129. Surah Ali Imran ayat 164. Surah Al-Jumu'ah ayat 2. Ketiga-tiga ayat ni menceritakan tiga sifat Rasulullah SAW yang Nabi Ibrahim berdoa. Ya Allah, hantarkan ke Mekah ini seorang Rasul di kalangan mereka. Sifat Rasul itu yatlu alaihim ayatika. Membaca ke atas mereka itu ayat-ayat engkau. Sifat pertama seorang Rasul yang bernama Nabi SAW ialah tilawah. Membaca ayat. Baca ayat bagi orang dengar. Bagi orang faham ayat tu. Bagi orang beramal dengan ayat tu. Bagi orang ikut ayat tu. Sifat pertama baca. Sifat kedua, wa yu'allimuhum, dan ajak mereka. Oh, sifat kedua ta'lim, mengajar, menyampaikan ilmu. Ajak apa? Al-kitab wal hikmah. Kitab dan hikmah. Ditafsirkan Quran dengan hadis. Sifat Rasul yang kedua ialah mengajarkan Quran dan hadis. Cukupkah membaca ayat Quran? Cukupkah menceritakan ayat-ayat tanda kebesaran Allah kepada umat? Cukupkah mengajak mereka isi kandungan Quran? Mengajak mereka wahyu yang bernama hadis? Tak cukup. Lepas tu nak bagi cukup, tambah lagi satu, nombor 3. Wa yuzakkihim, dan mentazkiyah akan mereka itu. Yakni menyucikan akan mereka itu. Maka tazkiyah ini penting. Di samping kita belajar baca Quran, di samping kita mengaji Quran, hadis, fiqh, tauhid, tasawuf, di samping kita menuntut ilmu dalam masjid, dalam surau, dalam sekolah, dalam universiti, di samping kita baca Quran bulan puasa, bulan tak puasa, di samping kita dengar orang baca Quran dalam khutbah Jumaat, dalam kuliah maghrib, kuliah isya, satu yang wajib yang kena ada kat kita ialah tazkiyah. Tazkiyah mana penyucian. Kita cucikan dada kita, hati kita daripada akidah pegangan yang salah. Maka kita bubuh pegangan yang betul, pada pegangan ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang dipegang oleh ramai ulama-ulama besar dunia. Aliran Asy'ariyah Maturidiyah. Baca kitab-kitab ulama tafsir ke, hadis ke, fiqh ke, tauhid ke, tasawuf. Yang karang kitab-kitab besar yang menjadi rujukan satu dunia, kebanyakannya Asy'ariyah Maturidiyah. Maka penyucian yang pertama menyucikan diri daripada akidah yang salah, diisi dengan akidah yang betul. Penyucian yang kedua menyucikan ibadah daripada ibadah yang rosak, diisi dengan ibadah yang sah dan diterima Allah. Penyucian yang ketiga menyucikan diri daripada akhlak yang buruk, diisi dengan akhlak yang baik. Di samping menyucikan daripada dosa kecil, dosa besar, sucikan daripada dosa zahir, dosa batin. Maka sifat Nabi SAW adalah tazkiyah. Ilmu penyucian ini ada dalam tauhid, ada fiqh, ada tasawuf. Dan biasanya dibicarakan ilmu tentang penyucian jiwa ini dalam ilmu tasawuf. Barang siapa yang semakin suci dirinya, maka semakin bertambah baiklah kelakuannya. فَمَنْ زَادَ فِي الصَّفَاءِ زَادَ فِي الْخُلُقِ وَمَنْ زَادَ فِي التَّصَوُّفِ زَادَ فِي الْخُلُقِ. Barang siapa yang bertambah suci, bertambah baiklah kelakuan dan akhlaknya. Kalau kelakuan kita masih hudur, kotor, maka cuci kita tak elok. Walaupun kita dah berasa cuci dah. Salah satu doa supaya kita suci ialah وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا. Sucilah ia, engkau sebagai penyucian. Jadi saya sebut qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla juzuk 30. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha ayat juzuk 30. Kemudian surah Baqarah 129.
Kemudian surah Ali Imran 164 dan surah Jumu'ah ayat 2. Ketiga-tiga ayat itu menceritakan tilawah, ta'lim dan tazkiyah.